Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam ni. Uh, Semalam kita bercakap pengalaman saya ambil kes malam 9.97. Hari ni 10 live lagi. Malam ni ada beberapa perkara yang agak mencabar lah yang saya nak bincangkan. Pertama sekali, saya bekerjasama dengan Lincoln University College berhubung dengan homeopati, dan saya terlibat secara langsung dalam penubuhan kursus itu di Lincoln, dan saya jadi koordinator yang pertama. Dan klinik yang saya tubuhkan tu pun dulu pakai BF, nama BF juga, Mizura BF, klinik homeopati Mizura BF. Sekarang ni BF tu dia dah padam, tinggal Mizura. Tapi saya berhubung dengan tuan punya universiti itu, dan saya akan bekerjasama dengan menjalankan klinik itu lagi semula, dan juga mengadakan kursus bersama. Itu sedang kita usahakan. Peringkat rundingan telah selesai, cuma pengambilan student, saya bercadang untuk memulakan dengan 5 student dulu. Kita register full time, terutama mereka yang mempunyai diploma dan juga ijazah. Kita akan bagi kredit transfer yang sewajarnya, dan mendapat kelulusan daripada MQA, dan kita adakan kursus itu full time. Tetapi kebanyakannya dibuat secara online, cuma face to face dalam kata masa ujung minggu. Okey, itu satu bahagian. Satu bahagian lagi ialah VFE. Saya sendiri akan mengendalikan bersama dengan Dr. Homeopati full time Lincoln. Saya akan itu dia panggil ni jap the Homeopati Clinic, Homeopati Clinic. Nanti saya tengok balik. Itu kalau tengok di sini, sini saya telah mengadakan perbincangan dengan tuan punya universiti itu pada 31 bulan 1 hari itu tahun ini, dan kita bercadang untuk join tree bersama saya dengan Dr. Mira akan membuka klinik itu dan mengendalikannya.
Jadi saya akan ada di sana dalam setiap minggu, dalam hari Rabu, tengah hari hingga ke petang. Itu satu. Dan a meeting was held daripada saya dengan Dr. Amia, CEO of Lincoln University College pada 29 dan 21. And in that meeting, it was agreed the collaboration can take place. Itu. Kemudian, saya dah cuba buat itu, war-warkan sekali, lepas tu banyak kerja, jadi tidak dapat diitukan. Sekarang lambat sikit, 6 bulan kemudian baru kita mula. InsyaAllah this week saya akan ke Lincoln hari Rabu pukul 12 hingga pukul 4 petang. Dan kalau ada pesakit datang dan memang ada pertanyaan, tinggal lagi saya tidak dapat melaksanakannya. Sekarang ni kita insyaAllah this Wednesday I'll be there. The proposed collaboration seperti dalam itu rajah ini, iaitu saya ada situ, mana dia ni, Battle Force Enterprise akan masuk mengendalikan Mazura dengan itu kita operationnya akan dipanggil Mazura BFE, dan kita akan buat aktiviti kita. Jadi insyaAllah this Wednesday I'll be there, and it becomes the more or less the official opening of that. Ubat-ubat semua sudah ada, dan ini yang kita ada. The activities kita, promoting, marketing will be done by WFE, Mazura. We have live promotion and flyers will be done. Then homeopathic treatment, walk-in, by walk-in, tapi kita lebih galakkan appointment. Walk-in ni kadang-kadang kemudian mungkin boleh kita galakkan, tapi appointment is important. Online consultation can be done, and packages, classical homeopathy dan combination kita katakan. Lepas tu kita juga akan buat di bawah BFE, bersama dengan BFE kita akan buat kursus, seminar dan sebagainya, dan research and development. Itu dia. Kemudian ini dia yang saya nak tengahkan hari ini. This Wednesday will be the start of this consultation services at Lincoln University College, Lincoln University College Homeopathic Clinic at Kelana Mall, by appointment only. You can call this number. Then apa yang kita buat ialah, I buatkan usaha sedikit. Okay, now you can see it, I think. I hope you can see it. The focus area to start with will be gastric, gut, you have a stool problem, you have a rectum problem, up to the very worst of the rectum problem. We have WFE have got the experience dealing with it. Then urination problem. Any form of urination problem will be, we have experience. WFE has got enough experience to deal with all those things. Kencing tak laju, kencing sakit, kencing lambat, kencing tak tus, and so on. Anything
associated with urination, anak, kids, adults, warga emas, elderly people. Then number 3, a reproductive system problem, including fibroids and so on. You are talking about if you have what you call problem with whatever problem you have lah with the reproductive system, we can deal with it. I have patented medicine on that as well. All this one is we have got ready-made patented medicines. And you have emotional problem, including anxiety, etc. So those interested can either you call this number first. For the start, it's my number. You can call this number first, and we try to fix the appointment. And later on, when we get more organized, then someone will be there to take the call, and the services will be extended, and maybe we may have to open more frequently than at the moment. Okay, so this Wednesday, 12 to 4 o'clock in the afternoon, I'll be there, and I will do the the live from there also. This is targeted especially for those people around Petaling Jaya, Shah Alam, and Kelang, and KL. Or KL, you can come to my clinic at Putra Mall, nearby Putra Mall. But otherwise, you can go to this is more. The clinic at Kelana Jaya is more you got all facilities lah. Refreshment, you want to eat also there, you can relax. It's a very good area. Okay, anyway, this is your introduction, and this Wednesday will be I will say the full operation of that. And those interested can call me, or you can come, and although there's no appointment, you can still come and see the area. Okay, that is the new thing, the activity with Lincoln. Okay, another one tonight will be ini. I switch over lah to bahasa lah, campur-campur sikit. Yang tadi I'm targeting mostly people around Petaling Jaya, all those places lah, Kelana Jaya, all those area. Ada saya. Now, pada malam ni, samping ini, kita pergi kepada satu lagi topik yang saya pergi Jumaat tadi dalam kereta, saya terfikirlah ini sakit sakit orang lelaki inilah. Saya tengok ini pengalaman saya. Banyak berlaku pada pasien saya, dan jangan arwah lah semua. Nah, mereka ni nak cari kekuatan lah. Jadi kalau datang jumpa saya, kadang saya tegurkan. Yang boleh saya marah lah. Kalau tidak, saya tegurkan saja. Jadi kebanyakan mereka datang nak minta itu ubat, selalunya saya tak bagi.
Dan ada juga marketer-marketer lain, orang yang nak jualkan ubat saya berkaitan dengan kekuatan ini, saya tidak suka. Ada yang mengatakan, dia kata, apa yang you susah, katanya. Kita dah beli pada you ubat, apa kita nak buat, itu kita punya pasal lah, katanya. Oh, saya kata tak boleh. Saya jual ubat tu, saya ada sikit share. Kalau ubat tu dibuat baik, untuk kebaikan, saya dapat share-nya juga. Kalau dia buat jahat, untuk kejahatan, saya dapat share-nya juga. Saya kata. Betul. Kalau nak ubat untuk kekuatan itu, datang. Then I can give one-to-one. Customize. Customize. Jadi, nanti kejap. Tadi saya ada buat sikit tadi. Research tadi sikit. Ada, kita buat research saja. Oh, dah lain tempat dia. Sini dia. Okey, ini ada dua saya sambung ni. Jadi saya tengah duduk dalam kereta tu sambil nak pergi ke Jumaat. Saya terfikir, banyak di luar sana orang jual ubat untuk kuat, mostly untuk lelaki, mostly. Yang jualnya pula ada yang doktor, MBBS punya doktor jual. Let me tell you one thing. I don't care sama ada dia you terperanjat ke tidak. You want to get to me, you are most welcome. We can discuss. Orang yang jual ubat untuk kuat untuk lelaki itu, I can tell you, it is most irresponsible. Tidak bertanggungjawab. Dan I class them as mereka nak mencari keuntungan saja. Don't come and tell me you are trying to help people. Don't come. Kalau doktor itu tahu dia betul-betul dia layak lah. Senang. Dia layak sebagai doktor, tapi layak tidak jual ubat kuat itu. That is another thing. I can tell you, most of them tidak layak. Orang yang datang beli itu selalunya sebab dia lemah. Dia lemah. Ini saya tidak cerita the other side. Yang perempuan saya tak cerita. Ini tajuk ni, it can very hot. And saya akan buat ini beberapa siri lepas ini. Tajuk ini saja. Jadi, yang dia buat ini, dia begitu. Kebanyakan mereka ini, dia tidak kuat. Itu sebab dia cari ini doktor. Ini doktor pula jual sahaja ubat ni. Kata, okey, makan ni jadi kuat. And I can tell you, dia bohong. Dia tidak faham. Kalau misalnya dia kuat, masa dia mula-mula berumah tangga, they don't require your medicine. They don't require your medicine. Daripada dia umur 20-an ke 30-an, awal 30-an tu, they don't require your medicine. Dia kuat lagi. Orang kata, dia turun bukit pun dia kayuh basikal lah. Orang macam tu. Turun bukit pun dia kayuh lagi basikal dia. Bila dia dah tak boleh kayuh, itu jam dia cari ubat. Bila dia tak boleh kayuh, ini maksudnya badan dia dah tinggal hampas. Doktor-doktor yang jual ubat ni ingat, dia tinggal hampas. Ibarat kalau dia kelapa parut, dah tinggal hampas kelapa lah. Santan dia dah habis lah. Dia kayuh. Turun bukit pun dia kayuh.
Kemudian, kalau dia sebagai tebu, manis dah habis, tinggal hampas tebu saja. Jadi dia nak kuat. Ini saya kata, itu keren. Dia nak kuat. And kuat ini, nanti saya ceritakan itu tu. Kuat ini berkaitan dengan beberapa sebab. Kalau dia mula-mula kahwin dulu, yang perempuan muda, yang lelaki muda, pendek kata dia lari laju. Laju betul dia lari. Lubang pun dia langgar. Bila dah habis, sebenarnya dua-dua habis. Ini yang saya nak, itu yang saya terkilan sangat. Bodohnya orang lelaki ini. Dia cari ubat itu sebab Pak Ahmad dah tak kuat. Pak Ahmad dah lembik. Kenapa Pak Ahmad tak lembik? Kenapa Pak Ahmad tak kuat? Ialah sebab dia dah habis perah. Makanan tak betul. Ini basikal dia kayuh. Grease tak taruh. Jadi, basikal dah tak laju lah. Itu satu. Tengok sebelah lagi. Kalau dulu muda-muda dia tengok, dengar suara pun Pak Ahmad dah mencanak. Tengok, jumpa, memang tak lepas punya. Sekarang bagaimana? Yang isteri itu pun tambah-tambah kalau tak jaga badan, dah macam goni beras. Minta maaf, I'll be very open. Macam bini beras, goni beras. Dulu tidur bukan main wangi, dalam rumah wangi. Sekarang dah bau bawang. Bagaimana Pak Ahmad nak terangsang? Jadi Pak Ahmad tak terangsang, Pak Ahmad lembik, Pak Ahmad tak kuat. Sebab bukan masalah Pak Ahmad saja. Pak Ahmad memang dah habis macam tebu setelah diperah. Dah tak ada manis lagi. Macam parut kelapa dah diperah, dah tak ada santan lagi. Kurang santan. Yang sebelah lagi, apa tarikan yang ada? Apa tarikan yang ada? Dah kurang. Jadi bila ada ini kurang tarikan, jadi tapi si Mamat ni, yang lelaki ni nak tunjukkan gerahnya tu, pergi ambil ubat. Itu saya cerita apa jadi ambil ubat. Mungkin dalam perjumpaan kita yang akan datang. Tapi yang perempuan ni macam tu jugalah. Yang lelaki, Pak Ahmad tak naik, Pak Ahmad tak kuat. Yang perempuan macam mana? Badan dah macam goni beras. Bau dah macam bau bawang. Kalau dulu macam rubber band tu kita tarik, dia menganjal balik. Sekarang rubber band dah lama. Tarik, dia tak memberi langsung. Itu antara sebab. Itu bila kata Islam membolehkan seseorang itu kahwin 4, yang itu nak disoal. Yang awak dah jadi macam itu, tidak boleh, tidak cerita. Itu. Saya bagi highlight sikit je. Jadi saya boleh cerita banyak hal tu. Jadi hari ni saya nak naik just introduction. Itu pun dah 25 minit. And I cannot waste my time. Untuk orang marah. Saya nak tengok juga pada kawan-kawan punya komen pula. Okay, now saya keluar daripada sini.
kita pergi kepada apa yang anu ni. Alah. Saya pergi pada Anwar, ada aja dia. Hari ni tak tengok bola ke? Okey, Cik Anwar. Ya, ada. Okey, bagus. Hari ni tajuk memang hot, tapi saya tak boleh habiskan masa situ. Saya kena masukkan kawan juga. Wani pun ada, boleh masuk. Mana lagi? Puan Azam ada, Puan Azam. Mana? Tak ada. Dia tengok bola. Semua tengok bola lah, Prof. Itulah. Saya pula tak minat tengok bola. Saya tengok live Prof lah. Saya tengok juga, tapi saya gunakan recorded punya. Yang ni kena jalan. Sebab apa? Saya kadang-kadang bila saya termenung memikirkan tu, tadi bolehkan tajuk ini keluar balik? Nanti jap, saya tengok Buat Azam kau ada. Okey, tak ada, boleh. Apa ni? Itu Cik Anwar, ada apa cerita? Itu cerita. Apa? Tadi apa tajuk kita? Apa? Inilah orang lelaki nak kuat. Tak kuat kayu. Nak kuat kayu. Dia nak itu kan yang itu tu. Yang perempuan dah baru bawang aja tidur. Badan pun dah macam guni beras. Kita kalau ada niat pun dah tak jadi. Ya betul, Jadi bro. apa yang kita itu kan? Ni Anwar ni pun masuk lagi ni. Dua Anwar ada. Assalamualaikum, Ada Prof. dua Anwar. Apa Anwar? Tadi dua Anwar. Cerita. Kita ada bahan nak cerita. Saya nak dengar cerita Prof je ni, betulnya. Alah Anwar. Macam sana. Alhamdulillah. Ini Baru balik makan. Ini nanti jap. Dia banyak ada tu. Dan ini saya tengokkan dia. Saya kena juga layan soalan ni. Kalau tidak dia orang marah. Ya? Soalan kena tengok juga tu. Takut terlepas pula kan. Itulah kan. Dia orang marah nanti. Dia kata saya tak pedulikan. Ada Anwar macam mana? Anwar Melaka. Sihat, Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Macam ni lah. Dia cerita pasal Pak Mat ni tadi. Tu yang ya, kita nak cerita. Itulah cerita pasal Pak Mat. Yalah. Saya selalunya memandang daripada sudut psikologi. Kebanyakannya yang mana Pak Mat yang lemah ni, majoriti di antaranya kebanyakannya masalah stres yang melampau. Ya. Jadi bila kita dalam situasi stres dengan hutang yang banyak, dengan masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, Pak Mat pun jadi lemah. Di situ yang kita nak perbetulkan tu dulu. Ya. Jadi ubat-ubatan ni bagi saya benda tu penting, tetapi ia hanya sebahagian daripada treatment yang kita nak buat. Jadi kita kena lihat dari segala sudut. Kalau bagi masyarakat orang Melayu kita ni, dia punya faktor pemakanan yang banyak lemak, yang banyak goreng-goreng, itu pun memberikan peranan penting buatkan Pak Mat tu lemah. Bagi saya lah. Betul. Jadi
Kalau sekiranya kita hanya fokus kepada ubat-ubatan, tapi kita abaikan kepada masalah psikologi, masalah penjagaan makanan, masalah senaman, kita kurang buat urutan, tak melancarkan peredaran darah, kat situ banyak juga dia punya sebab-sebab dia yang membuatkan Pak Mat dia lemah. Ya, betul. Jadi ialah biasa dalam Prof pun tahu saya dalam perawatan ni saya lebih kepada bidang psikologi. Jadi saya kebanyakannya sakit yang datang berjumpa saya akan tanya dia daripada faktor kehidupan dia. Apakah kehidupan dia tu stres ataupun dia mengalami banyak keadaan-keadaan yang membuatkan dia trauma, yang membuatkan dia, yalah kadang-kadang kita ni, bak kata Prof, kalau isteri dah macam guni beras pun, selera tu dah tak ada. Jadi kat situ pun banyak faktor. Kita kena tinjau banyak faktor. Gitulah. Jadi dia macam ni yang saya tengok tu. Yang lelaki ni beria-ia sangat. Yang perempuan tu dia tak betulkan. Okey. Jadi dah kalau kita tengok dia dah macam tiang telefon buat apa? Betul. Cuba macam dulu baru kahwin dulu, Tosah itu dengan suara dia pun dah satu macam. Ya, betul. That maintenance. Jadi maintenance ni kena dua belah pihak, lelaki dan perempuan. Jadi lelaki ni, itu saya kata, saya gunakan perkataan bodoh. Bercerdik sikit. Jadi kena itu lain, itu tajuk lain kena ni. Yang sini tu. Jadi saya kaji. Saya kaji ni soal air mani itu sendiri saya kaji. Saya belajar tu. Itu tak ada dalam buku. Itu lagi satu. Yang saya nak sebat doktor, itu satu lagi. Panjang cerita dia tu. Yalah. Panjang cerita dia tu. Itu kena bawa pulut kuning. Bawa pulut kuning itu cerita berkeluar. Boleh ijazahkan terus. Okey, insyaAllah. Kalau tak ada pulut kuning, ayam golek tak ada. Tak laku ke? Tak boleh. Itu tak keluar. Itu. Dia sebenarnya, kadang-kadang bila ada masalah, saya duduk berfikir. Bila kita fikir ni, kita akan dapat ilham. Dalam air mani itu, is a complete manusia yang dah complete dalam air mani itu. Telur tu tempat dia bersarang. Ya, betul. Membesar. Itu dia. Jadi panjang cerita dia tu. Jadi itu kemudian cerita dia. Cerita ni sekarang ni, bila dah lemah, kita cari ubat. Itu bila saya cari ubat tu, saya marahkan doktor. Yang doktor tu doktor yang certified, pakar buat ubat. Tidak ada satu ubat pun, ini saya berani, saya tunjuk tangan ni. Tidak ada satu ubat pun yang keluar selain daripada ubat homeopati yang selamat untuk buah pinggang. Ni saya tunjuk tangan ni. Jadi dia makan ubat itu, dia kata ini ubat selamat apa semua. Sebenarnya dia ini crude, ubat-ubat tu. Dia nak gunakan tu crude, dalam homeopathic term dia panggil crude. Bila dia makan ubat ni nak kuatkan badan dia, ubat ini akan masuk dalam darah dia dan lalu ke buah pinggang, gosak buah pinggang.
Itu yang banyak saya jumpa. Saya ada kes tidak kurang daripada 7 orang pesakit saya yang kiok ni meninggal sebab sakit buah pinggang. Sebab makan ubat kuat. Ada sejarahnya lah. Itu saya tak berani cakap kalau misalnya saya tidak ada buat kajian. Saya buat kajian. Okey. Jadi buah pinggang kena jaga. Jadi bila makan ubat doktor, tak kira apa ubat, selagi dia bukan nano, dia akan gosakkan buah pinggang kita. Ya betul. Saya pun banyak jumpa kes-kes yang makan ubat-ubat kuat ni. Lagi satu pun ubat-ubat kuat yang ada dalam pasaran ni, hari ni kita ambil dos yang kecil, dia akan meningkat lagi. Ya. Dia tak boleh maintain satu dos ataupun dengan dos tu masalah dia selesai dan terus baik. Tidak. Kebanyakannya kalau hari ni ambil satu dos, akan datang sebulan 2 dia kena ambil dos double. Ya. Untuk dapatkan stamina yang macam mana dia makan dos pertama tu. Dalam homeopati, ubat homeopati, dia dalam bentuk nano dia datang. Dia bentuk nano, dia bangunkan saraf kita dulu. Baru Pak Mat kuat. Dia bukan kuatkan Pak Mat. Dia bangunkan saraf kita. Dia bangunkan vital force kita. Baru itu Pak Mat ikut sama kuat. Itu orang tidak cerita. Itu yang saya marah doktor. Orang yang jual ni. Kalau orang jual biasa tu, kita tahulah. Tapi doktor terlibat, itu saya memang marah. Tak kira lah dia apa title dia, kita boleh bincang. You can get my number, ni doktor-doktor ni, you can get my number, we can discuss it. Dan kadang-kadang prof doktor dia pun bukannya geni sangat pun. Itu you cakap saya tak konsen nak cakap. Kadang-kadang Pak Ahmad lebih bijak dalam kes ini. Pak Ahmad yang kat kampung tu lagi bijak daripada doktor. Betul. Itu Cik Anwar macam mana? Senyap je. Saya pun tak apa. Tak ada. Ini tajuk ni memang hot. Saya memang panas saya hot ni sebab saya tengok pesakit-pesakit saya, dia nak minta dengan saya tak bagi. Saya kata, apa kau nak buat? Kau jalan pun dah tak betul. Sebab kau kahwin baru, kau nak tunjukkan kau kuat lagi. Ini jadilah. Jadi dia tak dapat ubat saya, dia pergi ubat lain. KO 6 bulan 9 bulan habis buah pinggang. Rosak habis bro Gosak buah pinggang. Ada doktor-doktor yang dengar ni. You mark my word. Saya ada baru ni saya jumpa kawan saya umur 50 lebih. Masuk hospital. Punca dia Mak Jun. Mak Jun dia betul. Dia masuk Mak Jun, palpitation, masuk ward, doktor kata jantung, bagi ubat cair darah. Tak lebuh. Jadi ini yang kita nak tu. Saya terfikir tadi dia nak pergi ke masjid tu, dia nak kereta seorang tu. Bila kita seorang ni kita merayau berfikir. Habis saya terfikir, ini tajuk bagus. Okay, tonight I will tell you. Saya nak cerita benda ini. Jadi nanti saya nak tengok. Kadang kawan-kawan ni dia marah saya, nanti tak tengok. Dia soalan ada katanya, tapi dia buat tak kerti je katanya. Apa tu? Invite Persatuan Penduduk Section 2 to host now. Okay. Boleh. Okay, kalau persatuan tu saya boleh invite, tak ada problem. Bro, antara remedi yang gila untuk Pak Mat ni apa bro?
Dia banyak. Kalau itu setakat nak naik, nak kuatkan Pak Ahmad tu, ratus dia punya tu punya. Ratus saya. 560 senang-senang. Termasuklah Yohim Binem, termasuklah Barita Cup, termasuklah Gelsemium, termasuklah Zinc Metallicum, Copra Metallicum, semualah. Semua. Banyak. Jadi yang homeopati kita bagi dalam bentuk nano. Bila nano, dia akan bangunkan dulu kita punya saraf. Dia akan kuatkan badan kita dulu. Baru Pak Ahmad automatik akan kuat. Ini badan nak jalan pun bertapak. Setapak. Nakkan Pak Ahmad berdiri attention. Mana boleh. Saya datang, ada orang datang jumpa saya. Bukan calon-calon orang yang datang tu. Saya suruh dia balik je. I'm not selling the medicine sekarang. I'm not selling you the medicine. Jadi orang kata saya doktor bodoh lah. Sebab apa? Ada peluang buat duit, tak mau buat. Tapi kita sebagai doktor, tak kira apa doktor lah, kita nak ubat orang, kita ada tanggungjawab. Kalau kita tahu itu merosakkan seseorang itu, jangan bagi itu ubat. Kita bagi orang ubat untuk menyehatkan dia. Kalau dia dah kuat, kita tengok tu, dia kuat, badan segak apa semua, muda lagi, Pak Ahmad buat hal, itu boleh. Anytime come and see me. Kalau nak cakap formula, 10-20 formula ni saya boleh buatkan untuk itu. Anwar Melaka macam mana? Ada cerita apa-apa? Tak ada apa lah, Prof. Itu apa tu? Tongkat Ali ada berapa jenis? Tongkat Ali ada tongkat Ali hitam, tongkat Ali putih, tongkat Ali merah. 3 jenis. 3 jenis. Jadi dalam bab tongkat Ali ni, saya ada perhatikan beberapa orang yang ambil tongkat Ali ni yang boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Ini mungkin bukan kajian lah, saya tak ada buat kajian, tapi kita tengok daripada secara am lah. Kadang-kadang mereka ni ambil dengan dos yang tak tepat. Satu, mereka sangka lagi banyak Pak Mat lagi kuat, padahal dia tak tahu lagi banyak Pak Mat tu lagi teruk, lagi parah. Terbeban buah pinggang. Jadi dalam mengambil ubat-ubat herba hutan tradisional ni, kebanyakannya mereka tidak mengetahui dos yang tepat. Satu. Lagi satu, saya perhatikan ada yang buat macam kapsul, kemudian dihancurkan jadi serbuk, kemudian ditelan di dalam perut, dan itu sebenarnya adalah satu tindakan yang sangat berbahaya kerana kayu tidak boleh dihadam oleh perut dan itu pun akan mencederakan buah pinggang juga. Pada pandangan saya lah. Jadi benda tu harus kita rebus, kita minum air dia tanpa ada kata orang kayu yang masuk ke dalam perut kita, dan itu insya-Allah lebih selamat. Itu pun dalam dos yang tepat lah. Dan ada orang mengambil dalam tempoh masa yang sangat panjang, itu juga berbahaya. Jadi pakar-pakar herba ni sebenarnya tak ramai yang tahu tentang berapa banyak dos yang tepat dan berapa lama harus diambil. Jadi kebanyakannya yang ada dalam market ni, dia kata okey, tongkat Ali hitam contohnya baik untuk Pak Mat ni semuanya, dia orang masak proses dan minum gitu aja, tanpa ada sukatan yang
yang pada saya kita kena buat kajian balik lah, ataupun berjumpa dengan pakar-pakar bomo-bomo yang benar-benar faham tentang ramuan tersebut. Itu pandangan saya lah, Prof. Ya, betul. Jadi saya pun banyak bercampur dengan masyarakat orang asli. Saya pun biasa masuk ke kampung mereka untuk ambil herba dan sebagainya. Jadi dalam masyarakat orang asli ni pun tak ramai sebenarnya yang tahu dos yang terbaik. Mereka pun main campur je. Main tibai je. Jadi main tibai je. Ubi jagah dia dengan dia punya tongkat ali dia berapa banyak, tak ada, dia tak peduli. Kalau orang dulu-dulu yang kalau kita belajar cara yang betulnya, katalah dia menggunakan segenggam, secubit, secekak, itu dia punya acuan ataupun dia punya timbangan dia di dalam menentukan herba-herba yang sesuai. Jadi yang memiliki kepakaran tersebut sekarang ni memang sangat kurang. Dia itu satu. Saya tambah sikit Anwar, apa tu. Okay. Ini Anwar Melaka ni. Anwar Melaka ni bomo muda. Muda tak muda lah, dah nak kat pencen lah. Dah 60 dah, Prof. Yelah, dah nak kat pencen lah. Lagi 2 banding tahun. dengan saya kata muda lah lagi. Okey. Dia macam ni. Bila kita ambil tongkat ali, kita proses dia. Kita jadikan dia kapsul apa semua. Kita makan. Maknanya kita makan dengan nabuk tu sekali lah. Ya. Kita makan tidak ada pula dia punya sukatannya. Ikut, okey, ni makan sebiji sekali katanya. Jadi kawan ni tengok mula-mula makan tu bagus. Besok dia nak lagi kuat, dia makan 2 biji pula. Ini terjadi. Jadi badan dia dia tak kuat. Badan kita tidak kuat ini. Bila Pak Ahmad tidak kuat, bukan maknanya keseluruhan yang diperlukan tidak kuat. Ada bahan-bahan tertentu dalam badan dia sudah habis. Jadi itu yang dia tidak kuat tu. Jadi bila kita ambil dia tongkat ali ke, kita ambil kajian Fatimah ke, kita ambil apa juga ke yang berkaitan dengan ini, dia masuk keseluruhan dalam badan kita. Dan benda ini walaupun kita gebus, tadi Arwah cakap gebus, bila kita gebus kita ambil ekstrak dia. Dalam homeopati, ekstrak ini kita panggil dia crude. Bila dia ambil banyak-banyak, sama juga kesannya dengan mengambilnya dengan abuk tu tadi. Kira overdose lah. Sama juga kesannya. Bila kita ambil sebagai bila dikisar tu, badan tu perut kita mengambil peranan menarik ekstrak itu. Kalau kita dah rebus dia, ekstrak tu kita makan, jadi perut kita tidak bertanggungjawab lagi. Dia terus masuk dalam sistem kita dan itu yang masuk dalam darah kita, kemudian buah pinggang kita terbeban. Itu satu. Tapi kalau kita ambil ekstrak, selalu je dia orang ambil ekstrak ni, dia rebus. Ini lagi bahaya. Saya nak ceritakan bahayanya. Okay. Bila dia rebus, tongkat ali itu tidak original lagi. Ada elemen dalam tongkat ali itu, bila dia panas, dia habis. Dia ada enzim dia yang dah tersejat. Dah habis. Ya. Dah meluap. Jadi kita katakan tongkat ali itu tidak stabil lagi yang kita ambil. Okay. Yang itu dia mengamuk dalam badan kita. Ini itu saya tak tahu. Doktor-doktor yang jual itu tahu tidak. Saya kalau orang lain jual, saya tak marah.
Sebab dia tak tahu. Dia nak cari duit aja. Ini doktor ni yang saya marah. Dia memberikan keharapan kepada orang yang tak tahu. Oh, ni doktor ni jual, ini doktor ni pakar. Kalau nak gunakan bahasa itu, porak. Seporak aja dia. Doktor pakar apa? Yang ini pun kau tak faham. No, saya tunggu mereka ni datang berdepan dengan saya. Kenapa saya podarkan dia? Orang menipu dengan cukup marah. Tak ada tulang belakang. Akibat ini buah pinggang rosak ni banyak. Saya ada penyelesaian kata-kata banyaklah, ramailah. Saya pun tak berani, tak kuasa nak cakap berapa orang tu. Adalah lebih daripada 5-6 orang makan ubat ini. Sebab nak tunjuk gagah. Kau nak tunjuk gagah, dulu kau tengok kawan ni macam orang kata bukan main bentuk badannya, suara lah bagus lagi. Pendek kata kita balik kat rumah tu masuk pintu saja dah lain macam tarikannya. Itu jam tak payah pakai ubat. Sekarang kau naik situ, dia baru melonkan cucu dia. Silap-silap mandi pun belum lagi. Mana jam tak naik tarikan kau yang lelaki ni terkial-kial nak kuatkan Pak Ahmad. Yang situ kau berhadapan dengan kuning beras. Apa ceritanya? Yang ini saya marah. Ini yang saya kata lelaki bodoh. Jadi kalau untuk orang perempuan pula, Prof, untuk rawatan orang perempuan biasanya dia pakai apa, Prof? Ada ubat dia. Kita boleh jadikan macam nak dara balik. Oi, itu pengalaman saya. Saya tahu itu ceritanya. Sekali lagi ada tempat kita nak bersilat, boleh betul bersilat. Kalau tidak kena gelanggang, jangan bersilat. Habis dia punya pendekkan cerita pulut kuning ke apa ni? Yang itu tak payah kalau kuning. Itu kita tolong lah. Kalau bisa dia datang, itu saudara tolonglah saya katanya. Yang itu macam rubber band yang dah tak memeri lagi katanya. InsyaAllah saya bagikan tempatnya. Okay. Kalau apa macam rubber band dah tak memeri lagi, apa jadahnya? Okey, lagi satu soalan, Prof. Untuk masalah Pak Mat dan juga untuk masalah yang guni beras ni tadi, menggunakan ubat hemopati biasanya dalam berapa lama tempoh pemulihan tu? Okey, saya tiba yang ekstrim. Ada satu kes tu, ini yang isteri. Saya bagikan dia 3 kali makan. 3 kali makan. Okey. Macam rubber band baru. Ini bukan main-main. Ini bukan jual ubat. Saya nak menyadarkan orang. Jadi saya tak boleh bohong. Ya, okey. Boleh buat. Begitu juga, katakan orang nak berumah tangga, orang nak bersalin, isteri nak bersalin. Dia kata selalu orang bersalin ni mesti luka. Koyak-koyak, luka lah. Saya gunakan perkataan baik sikit, luka. Ada ubatnya. Saya dah keluarkan ubatnya. Di mana 80% daripada orang yang makan tu tidak luka. Dia macam jadi getah tu, jadi memeri betul. Dia tak putus. Boleh buat.
Itu kalau itu pula berapa lama pula tempoh pemulihan tu? Dalam kes ini dia bila nak bersalin dalam dia kata dalam 7 bulan tu kita dah boleh bagi. 8 bulan kita dah boleh bagi. Dia sebulan saja dia makan waktu, lepas tu bila dia melahirkan dia ala tisu di bahagian situ akan anjal betul. Dia keluarlah bayi tu. Janin tu keluar, tidak luka. Oh ya tak ayahnya. Saya teringat tadi tu bila saya dapat satu kes. Okay. Kenapa saya terfikir benda ni satu kes? Ada 2 kes sebenarnya. Orang tombong. Saya dapat satu kes, satu pusat rawatan tu nakkan saya bagi video call malam ni. 2 kes tombong. Jadi tombong ni kita kena faham. Benda tu dah jadi macam rubber band yang dah lama lah kena panas. Tombong dia bukan ke rahim dia jatuh ke, bro? Rahim jatuh semua situ dah lohir. Mana otot dia dah tak apa? Dah lemah lah. Tapi homeopati boleh tolong. InsyaAllah boleh tolong. Itu yang saya kata tu bukan macam betul-betul nak air lah, tapi macam baik lah. Ceritanya maknanya kalau dia kencing tu letakkan zinc bawah tu berbunyi lagi lah. Cik Anwar ketawa Dia kencing tak ada nyanyi lah orang kata. Dia kencing dia tak menyanyi, mengetul saja. Apa ceritanya? Ini je kalau ramai-ramai masuk seronok ni. Bukan ni. Lain-lain. Jadi kalau biasanya kalau misal kata untuk rawatan orang lelaki ni, bro, dia berapa dia punya bilangan ubat dia tu? Ada ke 2-3 ubat ke yang perlu atau 1 ubat dah cukup? Kadang-kadang 1, kadang-kadang lebih. Okey. Misalnya antaranya misalnya orang tu kita tengok gemuk badan satu macam. Itu mungkin lebih ubatnya. Oh, jadi dia kena repair ada part-part lain lah ubat itu. Ya. Kena kuruskan dulu badan. Ini dia yang situ dah macam kuning beras, dia ni macam kuning gula pula lagi. Apa ceritanya? Yalah. Ini Cik Anwar macam mana? Senyap aja. Saya hari ni mendengar bro. Alah, ada cerita-cerita sikit masuklah. Kita tak apa. Bro, kalau macam bau ada ini pasal bau lah. Kalau masa bau kiri dia sakit, main badminton ke apa ubat sesuai bro? Itu senang aja. Antaranya kita banyak ubatnya. Anika boleh, Rustok boleh, Ruta boleh, Kakariapos boleh, Kakariaplo boleh. Banyak sangat lah. Banyak sangat bro. Banyak sangat. Untuk nak betulkan bau tu saja tu saya kata untuk 10-15 ubat ada. Kita kena tengok dia macam mana, sakitnya macam mana. Ini cerita ni tadi. Pagi tadi saya dapat call daripada satu pusat rawatan. Saya supply ubat kepada pusat rawatan tu. Dia kata malam ni kita ada 2 kes. Tombong rahim katanya. Saya kata bolehlah saya ambil. Jadi bila saya teringat itu, bila saya pergi dalam kereta saya nak pergi ke masjid, saya teringatkan benda ni. Ya. Sama kan? Okey bro, tahu. Betul. Jadi
Banyak ubat. Tombong rahim ni sahaja ada 100 ubat. Banyak. Banyak. Ada ubat yang orang kata memang khas untuk itu. Ada ubat yang untuk setengah-setengah orang saja. Jadi kita kena bagi ubat kepada isteri kita. Jangan bila kita ada masalah dalam hubungan kita, ini yang dia mencari, dia ternampak benda lain. Kan berlebu kahwin begitu, mana dia ada nampak orang lain? Dia nampak itu kat rumah saja. Ada masa lapang aja dia kira nak balik rumah. Sekarang ada masa lapang aja dia teria nak pergi jalan. Buat dekat rumah tu dah, orang kata dah lari pun tinggal 3 silinder je. Jadi ini dia. Dan yang jadikan saya marah hari tu, sekali lagi, yang setengah-setengah perempuan tu, dia mementingkan diri dia. Dia kata, tidak macam dulu. Iyalah, tidak macam dulu, betul lah tu. Si Mamat ni macam tu juga, dah kurang sikit. Engkau macam mana? Kalau kurang-kurang si Mamat, dia ni boleh naikkan semangat si Mamat, selesai masalah. Antara tak kuat ini ialah mental. Kita nampak berserabut dia je kat rumah tu. Ya, betul-betul. Jadi ialah ini cerita perubatan, tapi cara kita bercerita tu kadang-kadang kasar punya, tapi terpaksa kita buat macam ni. Jadi isteri itu sebab kalau dalam Islam tu nak tunggu suami balik tu bersedia dulu. Ini kita balik, suami balik dia baru keluar daripada kuban ayam. Air pun tak siap lagi. Jadi kawan tukar pakaian keluar aja. Dah balik, dah dia kata Pak Ahmad tak kuat. Mana Pak Ahmad nak kuat? Jadi kena, ini peranan penting. Dia kadang-kadang ulur tak cukup pun kangkang dia tak cukup ke bro? Betul. Itu sebab lagi satu, itu kadang-kadang saya tengok cerita, kita banyak bergantung pada barat. Barat ni ialah orang kebanyakan lah, ada yang barat yang bagus. Ada tu memang hantu. Yalah. Dia syaitan. Boleh. Terakhir kali boleh. Tempat kena hilang terus. Betul. 3 bulan lah. Lagi apa dia? Saya pun tak nampak ni. Barangkali dia orang pun tengok benda ni, dia tengok cerita. Kita tak boleh cerita habis-habis ini. Ini open. Yalah, betul-betul. Open, tak boleh. Kalau saya cerita close group, lagi hebat cerita. Saya boleh ceritakan itu money itu. Itu saya belajar Anwar. Ada ijazahnya. Money itu sahaja. Sebulan tak habis cerita. Tak habis belajar. Tapi kalau dekat hospital, dia cakap money itu datang daripada telur tu aja. Itu saja yang dia tahu. Ya betul. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Tapi money ni kalau ikut daripada pembelajaran agama Hindu, dia ada orang panggil energi yang sangat kuat. Dia punya power dia. Dia adalah dia punya. Dulu saya ada belajar lah benda-benda macam tu. Jadi dia orang gunakan energi seks ni untuk menarik macam penyembuhan pada organ-organ kita yang lain. Betul? Boleh?
dia punya cara dia tu lah. Ya. Jadi saya pun tak katam lah ilmu ni. Tinggal lagi cuma tahu secara saja macam tu je lah. Ini kalau kita jumpa-jumpa tu boleh cerita lah. Sebab benda macam ni tak boleh dibincang secara open. Betul. Kalau seorang-seorang, insyaAllah. Dan saya tidak bawa ilmu salah lah. Itu dah pasti itu. Yalah, betul. Ini kita selalu, kalau kita tengok orang barat, kebanyakan orang barat tu, banyak orang barat tu, memang kalau kita kata sini queen control, mereka tu sebenarnya. Mereka tu sebenarnya. Daripada sini kalau kita baru kita faham kenapa kita bolehkan sampai 4. Saya pertahankan benda tu. Orang marah, tidak, itu kau punya hak. Tapi saya ada hak juga sebagai Muslim. Kita boleh 4. Nak buat tidak, itu lain hal. Perlu tidak, itu lain hal. Tapi pasport tetap ada 4. Yalah. Kita kena tanya, bukan kata kita megah kita boleh buat, tidak. Keperluan itu Tuhan tidak jadikan kebenaran itu, ajaran itu begitu, kecuali dia tahu sebenarnya apa yang berlaku, apa yang itu. Ada sebab-sebab dia tu yang tersembunyi yang kita kadang-kadang tak tahu. Ya. Betul. Dia banyak. Nanti kalau silap kita cakap orang kecil hati. Tapi Betul. kadang-kadang kita terpaksa jugalah cakap. Saya terpaksa jugalah. Macam ni saya katakan yang tadi. Yang Tomong Rahim tu. Saya dah dekat 100 jenis ubat. Ubat besar dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih daripada 10 ubat besar dia. Untuk rahim. Kalau rahim dah tumbuh rahim, samalah juga macam beras, kuning beras tu. Habis kalau misalnya si Mamat ni buat hal, nak marah juga ke? Jadi itulah antaranya. Okey, kita dah 8 minit lebih. Okay. Saya pun batuk dah tak ada lagi. Saya dapat selesaikan batuk saya dalam seminggu. Wah, dah clear dah nampak bro. Sihat nampak. Dah clear. Itu lebih je orang peti. Saya betul kan saya tengok tu, saya itu kan. Saya tahu kahak tu naik daripada bawah. Peparu tu dia naik ke atas hingga ke tekak. Hari ni kat tekak pun dah tak ada. Selesai dalam seminggu. Itu last apa remedy? Sekarang Jumaat lepas saya kena makan durian. Ini habis musim durian esok. Klinik saya penuh lah. Orang sakit. Dia makan durian murah. Dia tak tahu durian yang murah ini akan bawa penyakit kalau kita salah makan. Oi, kenapa lah tu bro? Durian ni antara pokok yang mempunyai akar tunjang tau. Okey. Dia daripada bawah tu segala-galanya dia sedut naik ke atas. Bahan-bahan tercemar lah. Kimia. Bukan bahan tercemar. Kita terlebih makan. Sebab pun durian murah, orang makan, tambah-tambah lagi yang dia durian banyak ni pun sebab dia dipaksa keluar banyak buah. Dengan baja dan sebagainya. Ini baja tambah makan durian lebih, kita tunggu saja sakit datang. Saya pun tunggu dengan ubat saya. Untuk pengetahuan umum lah, saya cerita sikit. Ini pun orang ajar saya. Bila makan durian, biji durian, orang kata isi air dalam kelopak durian tu minum. Pangsa dia. Itu betul. Tapi lebih baik
kalau biji dia tu masuk dalam air minum, digamas sampai dia keluar minyak dia tu. Minyak dia tu ubat. Minum air tu. Dan kita dapati, kita makan durian tadi, kita itu gonyoh dia punya biji tu dalam air. Lepas tu kita cium tangan kita, tak bau durian. Itu ubat dia. That is the best. Tak bau durian. Okay, masih Prof, masih bagi petua. Itu petua. Macam tu tadi lah, anak Pak Ahmad tadi tu banyak petua juga. Itu Anwar. Tinggal lagi kita nak cerita pasal perubatan. Yalah. Okey, dah 10 minit, 11 minit lebih nanti TikTok marah saya nanti. Okey, sekian. Terima kasih banyak. Minta malam esok kita sambung lagi ke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, selamat malam. Okey bro, terima kasih bro. Okey, sama-sama.